Assalamualaikum and hi, anda bertemu saya Nadia dalam segmen Hurricane. Okey, jangan tanya mana Yena. Yena baru lepas break, dia broken teruk. Okey, sekarang dia tak ada. Sekarang tinggal dia seorang. Okey, kalau minggu lepas kita bincangkan tentang fakta-fakta tentang lelaki, tentang perempuan. Sekarang kita akan tanyakan 4 soalan pada tetamu-tetamu khas kita. Nak tahu soalan apa? Saksikan. Apa lelaki nak daripada perempuan sebenarnya? Sebenarnya lelaki nak kesetiaan daripada perempuan. Setia pada satu lah kalau boleh. Suka perempuan make up ke tak? Lelaki suka. Kalau boleh, kalau tak make up pun tak apalah. Janji perempuan tu setia pada dia. So ikut cakap boyfriend dia. Pada pandangan saya terima je. Kalau make up pun tak apa, kalau tak make up pun tak apa. Jadi setia lah. Okey, seterusnya. Perempuan ke lelaki yang ego? Ini memang soalan yang perempuan lah. Sebab kebiasaannya lelaki akan bertolak ansur lah. Kalau ikut perempuan ni memang keras kepala lah. Memang tak boleh universal truth lah. Apa perempuan nak daripada lelaki sebenarnya? For me lah, perempuan ni dia tak nak lebih pun. Dia cuma nak korang jujur. Sebab apa bila jujur? Omae wa mou shindeiru. Jujur, for me kalau korang jujur, perempuan ni dia akan bagi fully commitment. Like macam okay, dia jujur so dia tahu okay, kalau lelaki tu boleh sejujur tu, dia akan bagi lagi feedback yang baik. Dia akan cuba jadi yang lagi baik lah. Sebab apa? Sebab bila jujur, dia akan orang perempuan ni, kalau korang nak tahu perempuan ni dia nak jujur. Jujur tu bukan like macam common lah benda tu, semua orang cakap perempuan nak jujur, nak setia. Tapi bila perempuan dapat jawapan jujur dari lelaki, dia akan rasa macam disayangi. Dia akan bagi fully commitment. Like macam bila dia bagi fully commitment tu, perempuan ni dia akan bagi harapan yang tinggi tau. Kalau dia ada, dia akan setia. Dia akan simpan duit. Serius, like dia akan simpan duit sikit-sikit walaupun tak banyak. Kenapa lelaki tak boleh terima benda tu? Sebab korang sendiri yang tak jujur. Suka lelaki merokok ke tak merokok? Kalau dia merokok, it's okay, merokok lah. Tak apa. Kita kena menerima. Korang as a perempuan kena terima. Sebab kita bila jadi perempuan, kita kena jadi orang yang open untuk lelaki tu. So bila kita open lelaki tu, kenapa korang semua macam tu? Pernah aku tak merokok. Terima tak lelaki yang tidak berharta? Kalau Awish, tak. Material sangat. Kau cari lelaki yang tak ada komitmen, yang tak berduit, nanti ke depan, masa depan kau macam mana? Sebab kau nak stay dengan dia sampai mati. Betul tak? Takkan kau nak kahwin banyak kali? Nak kahwin pun susah weh, cari duit susah weh, susah. Perempuan ke lelaki yang ego? Dia depends on orang. Kalau dapat lelaki yang smooth, soft spoken, kadang-kadang mungkin dia dapat dia punya girlfriend yang agak ego. Sebab dia tengok dia punya boyfriend tu macam soft spoken, macam tak apa, okey dapatlah, nak makan apa, makanlah. Tak nak lah, nak makan McDonald. Yang rasa nak makan KFC, jom pusing kita patah balik. Rasa nak balik lah. Kalau macam tu. Tapi bagi aku mostly orang akan cakap lelaki lah. Tapi it's depend on korang punya relate. Kadang-kadang mungkin perempuan. Sebab selalu cakap lelaki ni macam trash kan, macam selalu ego. For me perempuan pun sama je. It's depend. Apa lelaki nak daripada perempuan sebenarnya? Sebenarnya lelaki cuma nak satu saja, penghormatan. Itu yang kita nak sebenarnya, lelaki sebagai penghormatan. Maknanya kita hormat dia punya privacy, kita hormat dia punya komitmen. Sebagai contoh kalau lelaki tu main game, Omae wa mou shindeiru. perempuan kena faham. Sebab dalam kehidupan lelaki ni, dia tak 100% nak bagi komit dengan kau. Kami pun ada komitmen lain, nak lepak dengan kawan, nak minum cerita, nak cerita cinta 24 jam. Kami tak ada masa bro. Lelaki yang 100% duduk depan telefon, itu adalah pondan. Saya terus terang cakap. Sebab kenapa dia tak ada benda lain nak buat? Kami ada benda lain, kami ada kawan kami. First, perempuan kena faham, sebelum perempuan tu jumpa lelaki tu jumpa siapa dulu? Mesti kawan dia. So, hormat rakan-rakan dia. Anda hormat rakan-rakan dia, kau akan jumpa dengan sebenar lelaki tu. Lagi satu, lelaki ni dia suka diutamakan. Sebagai contoh, kalau perempuan tu dia nak keluar, kita tak mengongkong sebenarnya, tapi at least kita dihormat, bagi tahu nak ke mana. Biarpun just yang simple, tak nak diutamakan. Nak pergi mana bagi tahu. Hello, abang. Kalau panggil abang lah. Nak keluar kejap, pergi beli makanan, kita pun okey. Yang penting kita tahu, sebab kita risau. Lelaki ni bila dia kata take care, maknanya kau tu penting bagi kami. Engkau tu perempuan penting bagi kami. Take care. Jarang kami nak cakap dengan orang yang tak penting. Take care. So, utamakan lelaki. Itu yang paling penting. Hormat dan keutamaan. Sebab lelaki ni, bila diutamakan, dia akan automatik ego dia akan direndahkan demi perempuan yang dia sayang ataupun insan-insan tertentu. Ke perempuan make up ke tak? Okey, sebenarnya saya jenis yang suka perempuan tak buat make up.
Sebab kenapa? Sebenarnya bila kita hidup bersama, kita tak hidup dengan make up sebenarnya. Kita hidup dengan ke-originality. Kita hidup dengan macam mana dia lahir, begitulah kita terima. Sebab di sini kita terima kekurangan masing-masing. Kalau anda kurang cantik, kening tak tertancap, tak apa, kita terima. Sebab itulah diri anda. Kita cintakan anda dengan sebenar-benar cinta, bukan cinta sekadar make up. Andai kata sebab ada kes penceraian berlaku, kenapa banyak penceraian sebab make up? Lelaki tak nak tidur dengan isteri dia sebab tak ada make up. Itu saja, lelaki nak simple. Sebab kenapa? Lelaki ni dia tak suka make up sebab dia tak suka orang dia sayang diperhatikan oleh orang lain. Sebab lelaki, dia tahu lelaki apa dia nak. Make up itu bukan segala-galanya. Terimalah diri anda sebenarnya dan kami akan cintai anda seadanya. Perempuan ke lelaki yang ego? Sebenarnya Gunung Kinabalu tu ego dia tak tinggi ego lelaki. Tapi bila kita dah orang kata ngam dengan wanita tu, walaupun macam mana pun teruk perangai dia, kita akan rendahkan sedikit. Kita akan rendahkan sedikit, beri peluang macam mana pun untuk kita slow talk. Lelaki ni bila dia ego, dia takkan slow talk. Kau kena dengar 100% cakap kami. Lelaki. Tapi bila dia dah sayang, dia akan cuba untuk kalau ada apa masalah, kita cuba untuk tetap dengan pendirian kita. Tapi bila kita dah sayang dengan perempuan tersebut, ambil berat dan semuanya, kita akan cuba rendahkan ego. Tanya, kenapa? Apa masalah dia? Biarpun kita dalam keadaan yang marah, tapi kita cuba untuk rendahkan ego. Tapi sebenarnya ego lelaki lebih tinggi. Tapi kita lelaki sanggup untuk rendahkan ego kami untuk orang yang kami cintai. Okey, kita dah saksikan pendapat masing-masing. Sama ada daripada pihak perempuan ke, pihak lelaki ke. Okey, ada yang cakap lelaki lebih ego, ada yang cakap perempuan yang ego. Okey, itu pendapat masing-masing. Okey, itu saja untuk kali ni. Dengan Yena pun tak ada, Nadia pun keseorangan, tak apalah. Di minggu depan kita bawa Yena. Okey, jangan lupa komen, subscribe and like. Bye bye. Gitu je ke?